Jangan terlepas dia lah. Apa depan insya-Allah. Hadirin sekalian, berikut adalah senarai genap yang terlibat. Yang berbahagia Grandmaster Raja Dr. Arasu Panggil Puan Ahmad kami hargai. Hadirin sekalian, bagi memberkati perjalanan majlis pada pagi ini, marilah kita اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Untuk menguji kemampuan etnik dalam suasana pertandingan yang sebenar, menjadikan mempromosikan sukan taekwondo kepada masyarakat sebagai ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Langkawi? Mana ada Langkawi? Mana Langkawi? Mana tim Langkawi angkat tangan? Tunjukkan Langkawi. Boleh Langkawi? Baik. Sebelum kita sorak lagi, saya nak kenalkan di mana barisan depan kita ni jalan-jalan yang turun ke kejohanan macam ni untuk merasmikannya. Saya perkenalkan di depan kita yang di tengah-tengah tu adalah pengurusi Persatuan Kerabat Kedah Darul Aman. Namanya seakan-akan legenda Langkawi.
Pasal pelik juga. Tapi inilah istimewanya. Saya perkenalkan pengurusi kita, pengurusi kerabat Diraja Kedah ni, ataupun Persatuan Kerabat Kedah Darul Aman, iaitu Yang Amat Mulia Bonda Tengku Mahsyuri binti Tengku Mansor. Apa khabar Bonda? Angkat tangan sikit Bonda. Ini Bonda kita. Inilah pengurusi kita. Tepuk tangan. Terima kasih Bonda kerana hadir. Dan satu lagi ingin saya beritahulah ke anak-anak semua dan juga parent-parent, kejohanan ni kita plan dah awal lagi. Masa saya ingat lagi saya berucapan di Sungai Petani. Kalau ada yang antara partisipan peserta yang hadir pada ketika tu, saya ingat 2 tahun lepas, Bonda Tengku Mahsyuri hadir pada ketika tu. Tetapi pada ketika tu bersama dengan arwah Yang Teramat Mulia Syed Idrus, iaitu sepupu Sultan Kedah. Tetapi sekarang dah tiada. Beliau telah meninggalkan kita, tetapi jasa dia, semangat dia membawa kepada kita ada di sini. Kita anjurkan atas nasihat daripada Allahyarham Yang Teramat Mulia Syed Idrus pada ketika itu. Tepuk tangan kepada arwah. Dan untuk mengingati arwah, saya minta kita sedekahlah Al-Fatihah kepada suami kepada Bonda Yang Teramat Mulia Allahyarham Syed Idrus, sepupu Sultan Kedah, dengan bacaan doa Al-Fatihah. Dan bagi yang bukan beragama Islam, saya minta kita silent satu minit untuk sedekahkan doa kita. Bolehlah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Yang Teramat Mulia Syed Idrus. Al-Fatihah. Terima kasih sekalian kerana doa tadi. Baik, saya sambung kepada saya punya ucapan. Okey. Saya amat-amat kagum dengan kudrat yang ditunjukkan oleh Master kita, Master Dr. Osman bin Abdullah. Dialah yang buat sampai kita jaya sekarang. Mana dia Master? Ini Master. Ini dia awalnya. Ini arkitek yang wujudnya kita di sini hari ini. Dan atas usaha dia, saya dan Tengku Mahsyuri tidak teragak-agak kami hadiahkan satu piala. Piala ini akan jadi piala pusingan untuk setiap tahun kita akan ada atas anjuran Fusion Club. Betul Master? Tetapi kita takkan buat yang lagi. Kita akan pusing. Cuba kita di mana yang asal-asal Fusion nak buat, dia akan buat. Dan piala ini akan kita buat. Okey? Piala ini akan buat. InsyaAllah kita akan teruskan itu. Baik, kepada anak-anak, saya fokus pada anak-anak yang kecil-kecil ini. Saya difahamkan ada 800 lebih peserta. 800 lebih peserta, hebat tu. Sambil-sambil kita main Langkawi, kita tengok Langkawi. Kita tengok legenda Langkawi. Kita tengok Langkawi. Jadi orang Langkawi kenallah siapa kan? Orang Langkawi yang mana hanya dua ada sini bagi lah 6 kali poin yang main jauh. Boleh tak? Boleh tak? Boleh bagi pemenang kan? Kita nak menang Langkawi. Angkat tangan. Nak menang kan nak kalah? Kami tunjuk. Baik, selain daripada 800 lebih yang hadir ni, ada 19, tak silap saya 19 persatuan. Betul tak betul 19? Betul tak betul? Master Dr. Osman, betul tak betul 19 pasukan? Okey. Mana pasukan yang pertama? Diri. Pasukan yang pertama sebelah sana. Nama apa? Tunjuk. Saya tak nampak. Kuat dekat. Cakap bagi kuat. Nama apa?
Daripada mana? Daripada mana? Kedah. Perak. Kedah. Kedah. SK Ibrahim lah. Tinggal macam ni. Saya tolong bantu dia. Saya tak dengar. Dari SMK Ibrahim. Sekolah Ibrahim, sekolah ni. Sekolah Kebangsaan Ibrahim. Tinggal macam ni. Betul? Ya, Sekolah Kebangsaan Ibrahim. Sekolah saya. Sekolah Menengah Ibrahim, sekolah ni. Betul. Itu sekolah saya, sekolah Menengah Ibrahim. Dia akan challenge dengan kami. Ingat tu. You bawa berapa orang? Saya seorang saja. Orang saja. Saya ingat akan kami dengan 300 orang dengan kawan tu lah. Apa kata apa siap dengan kami? Okey. Terima kasih. Ibrahim. Nombor 2 siapa dia? Diri. Nombor 2. Diri. Diri cakap sikit. Tunjuk nampak semangat. Bangun. Okey, cakap sikit. Daripada mana? Okey, dari kelab Taekwondo Spark Vision Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Apa jaga dengan kami? Berapa orang main? Berapa orang? 6 orang. 6. Campur 1 dah 7. Okey, nombor 3. Adik kecil molek ni. Adik kecil molek. Siapa boleh bantu dia? Bagi dia cakap. Dia duduk depan dia pani tu. Nama apa? Tolong bantu. Korang cakap sikit. Bagi semangat. Kelab? Ini macam lah kan. Dia sebut kita semangat kan. Tapi jangan seorang sangat semangat. Jangan ada seorang lah kan. Okey, bagus. Daripada mana? Di mana tu? Kelab Taekwondo Lion Star. Lion Star dengan tani ya? Ditra Kedah. Mampu siap dah kami Ditra ramai. Okey, yang keempat siapa dia? Ini tengok tu. Depan ni. Ya, dia cakap. Daripada? Pulau Pinang ke Penang? Pulau lah? Bukan Penang ya? Bukan. Dia main daripada Pulau Pinang. Okey, berapa orang? 5 orang. Dah berapa orang dah ni? Okey, next siapa? Terima kasih Pulau Pinang. Alright, yang ni mana? Pulau Pinang juga. Bukit Jambul. Berapa orang? 8 orang. Angkat tangan. Mana? Bukit Jambul. Angkat tangan. 4 orang lah. Tapi 4 orang kau bawa main. Panglima ada bawa. Okey, tak apa. Terima kasih duduk. Nombor 5. Ni berapa 5 orang ni? Nombor 5 siapa? Adik kecil molek. Okey, bagi bantuan. Daripada mana? Dari mana ni? Kelab Taekwondo Galaxy. Galaxy Pendang. Ya. Pendang. Lepas pendang ni. Angkat tangan nak tengok. Mana hati Pendang? Ya. Mampu dah tu. Mana hati Pendang? Galaxy Pendang. Kat kanan. Tolong sikit. Okey, terima kasih pendang. Okey, next. Okey. Saya beri pasal lagi. Next. Hati kita bagi nas. Hati kita bagi nas. Hati kita bagi nas. Siapa dia? Hati kita bagi nas. Hati kita bagi. Langkami. Kita tak. Baik. Kita skip. Kita bagi yang lain dulu. Okey, next mana? Okey. Okey, terima kasih Bushel.
Penang ke Pulau Pinang? Penang kan? Penang ke Pulau Pinang lain kan? Lain, okey lain. Baik. 20 orang, 20 orang. 20 orang. 50. 30 angkat tangan. Angkat tangan. Hati taekwondo. Very report. Very. Yes. Dari MRSM balik Pulau Pinang. Pulau Pinang lagi. Pulau Pinang mai ke Pulau Langkawi. Apa main dengan flight kan apa? Naik ferry. Ke Penang. Kalau boleh. Baik. Welcome to Langkawi. Baik, next apa? Next. Berapa orang ni Pulau Pinang ni? MRSM ada 10 peserta. Berapa? 10. Okey, baik. Nak taekwondo Sibu Sarawak. Sarawak kan Sarawak. Bujang senang. Apa jaga Langkawi, bujang senang mai. Angkat tangan, mana Sarawak berapa orang? Hati Sarawak. Sibu Sarawak. Mana Sarawak, angkat tangan. Dua orang saja. Okey. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Tak apa, lagi bagus. Semangat, Sarawak. Okey, baik. Assalamualaikum. Saya daripada Eagle Fighter. Eagle Fighter. Ya, Daripada mana? daripada Alostar. Alostar. Ya, Anak Bukit ke mana? dah. Kalau balik. Kalau tunggu Abdul balik. Anak Bukit kan? Okey. Ibu pembelian nombor bawah kan? Okey, berapa orang kan? Kami main sebelah mak. 11 orang. Mana kan lepas sebelah orang? Angkat tangan. Nabi dekat dengan rumah Ibu Maduri. Ibu Maduri kan? Okey, dengar. Okey, next apa? Mana Paduka? Paduka. Paduka. Lagi sekali? Boleh. Boleh. Boleh main berenang kan? Pakai kan? Beli. Ya, mana? 27. Boleh. Mana dia? Mana pera boleh? Pera boleh. Sudah ada tegak. Amat dia boleh. Baik, next. Hati-hati benar ni. Nation tidak. Indonesia kita. Daripada? Betul dah daripada mana? Dari Pulau Pinang ke? Alostar. Alostar. Kelab Nation Alostar. Okey, Nation. Berapa orang? 10. 10 orang. Boleh menang tak ni? Ada awak tu. Baik. Okey, dah. Last sekali. Berapa? Cik, berapa lagi? Sikit. Kuat sikit, tak dengar. Dari mana-mana, tak dengar. Sekali lagi, tak dengar. Boleh semangat. Mana ada 3 hati satu orang tu?
Tahun depan kita nak ganda. Tahun depan kita nak ganda. Baik, untuk huraian siapa di belakang kita ni adalah Persatuan Taekwondo Kiwan Malaysia. Kiwan Malaysia. Ada di Singapura besar, ada di sini dengan cakap apa? Kiwan Malaysia ni asal Kiwan ni benar-benar, agak memang benar-benar dia pernah letak di pertandingan ini. Kiwan. Siapa boleh jawab? Jangan. Kiwan main benar-benar. Jangan. Ada kali yang dekat. Dia nak bagi hadiah ni Kiwan main benar-benar. Jawab. Kiwan main benar ustaz saya. Ada. Okey. Korea. Ambil nama dia master. Ambil nama dia. Kita bagi hadiah hari kita. Nah, bagi nama kat master ni. Baik. Satu lagi. Saya nak bagi hadiah ni. Satu lagi. Jelas ya. Saya tak mau cakap banyak dah. Saya kira semua orang nak cakap. Saya nak bagi satu hadiah. Mesti. Habis ni. Siapa angkat tangan awal, master tu tengok, angkat dengan awal, tu boleh jawab. Ini master. Ya? Saya nak tanya. Ni jadi hadiah misteri. Siapa nama pengerusi kerabat Kedah Darul Aman? Dia nama dia dekat-dekat dengan nama Legenda Langkawi. Angkat tangan ni. Angkat. Jawab. Diri. Bagi mic dia. Bagi mic. Yang tengah. Mic. Saya nak nama penuh. Saya tak mahu nama ringkas. Siapa nama pengurusi kerabat Kedah Darul Aman sekarang? Wanda Tengku Mansuri binti Tengku Mansur. Betul tak benda? Kalau betul kat tengah benda? Betul. Alhamdulillah. Ini benda Langkawi ya. Langkawi kan besar. Langkawi patut apa? Sampai lah. Jadi dah Langkawi Mansuri. Okey, tahniah. Bagi nama lah. Baik. InsyaAllah kita bagi sebelumnya boleh. Baik. Jadi itulah ucapan saya. Ucapan saya ada banyak dijemput kepada peserta-peserta. Jadi untuk huraian yang penuh, ucapan saya serah kepada Datuk Dr. T. Pengurusi Persatuan Kiwan Malaysia. Persatuan Taekwondo Kiwan Malaysia. Baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandmaster Datuk Dr. Arasul Tangatelu, Presiden Malaysia Kiwan Taekwondo Association untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera, salam taekwondo jiwa juara. Yang amat mulia Tengku Mansuri binti Tengku Mansur, yang Ketua Majlis Kerabat Kedah Darul Aman yang sangat terima kasih. Yang mulia Tuan Razizan bin Zainal, pengurusi Kejohanan Legenda Hussein, First Ketua National Level Foundation Taekwondo Championship 2025, pengurusi Persatuan Pesuruh Daya Sumpah Kedah dan Perlis, merangkap Ketua Eksekutif Operasi Keseluruhan dan Keseluruhan Menteri yang berusaha Encik Muhammad Firdaus bin Osman, Kepala Beliau dan Sultan Kedah Langkawi, Saudara Master Dr. Osman, Barisan Pengajar Lulat dan Ibu Bapa peserta yang dikasihi serta hadirin sekalian. Semasa permulaan tadi kita dengan lagu semangat MPK Jiwa Juara adalah lagu Persatuan Taekwondo Malaysia hari pertama digunakan di dalam dewan ini. So, saya tahu persatuan-persatuan lain ada lagu sendiri, tapi Persatuan Taekwondo Malaysia sudah ada lagu semangat, iaitu semangat
MKTA jiwa juara. Okay, nanti kita akan mainkan semula dan itu sebenarnya itu dihaskan kepada anda semua. Right? Dengan penuh rasa rendah diri dan penuh kebanggaan sebagai Presiden Persatuan Taekwondo Ketua Malaysia, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan kejohanan berprestij ini. Sesungguhnya kejayaan pengajuan ini adalah hasil kerjasama adu seluruh keluarga besar taekwondo di Malaysia, khususnya Yang Amat Mulia Tunku Marsudi binti Tunku Mansur atas limpah berkenan dan naungan tuanku yang amat kami hargai. Yang Mulia Tuan Nur Azizan bin Zainal selaku pengurusi kejohanan memimpin mengurus rakit acara dengan begitu cekap Kelab Taekwondo Fusion, Kelab Taekwondo Legenda Langkawi, Operasi Keturunan Tunku Nas Samsudin telah berhad, Persatuan Pesuja Sumpah telah dan Polis Pejabat Belia Sukan Daerah Langkawi. Dalam taekwondo kita bukan sejajar dan kuat di gelanggang, tetapi yang paling utama nilai hormat dan budi peserta. Anak-anak peserta yang berada di hadapan saya hari ini, ingatlah tanpa ibu dan ayah di sisi, kejayaan ini tidak akan pernah bermula. Marilah kita berikan tanda hormat kepada ibu bapa anda. Berdiri, berdiri. Betul. Plus, all of your parents. Hurry up! Hurry! Thank you. Itulah tanda hormat. Itulah tanda kita tak cuma lupa siapa yang membesar dan mendidik kita. Hadirin yang saya hormati, dalam dunia taekwondo kemenangan sebenarnya bukan hanya pada keinginan yang diraih, tetapi pada kekuatan mental, disiplin dan hormat pada guru, semangat kesukaran dan keberanian menghadapi cabaran. Seperti kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada usaha, di situ ada kejayaan. Kejayaan hari ini hanyalah satu permulaan. Kita akan terus membawa nama Malaysia Kutuan Taekwondo Association, iaitu Persatuan Taekwondo Kutuan Malaysia, lebih jauh dari persatuan dunia. Diizinkan, right? My name is, nama saya Dato' Dr. Dr. Harasul Kadoelu. Okay, it's not easy to stand here and talk in front of Yang Amat Mulia, right? So, dalam taekwondo, saya dah dulu dalam taekwondo dalam usia 12 tahun, right? Dan 40 tahun dalam taekwondo, saya telah memenangi piala dalam Sukan C 1995 di Chiang Mai. 3 kali juara Sukan Malaysia 92, 94 dan 96 piala emas. 10 tahun berada dalam persatuan kebangsaan. Okey, tadi mewakili negara 10 tahun. Pada tahun 1993 saya memenangi peringkat emas kebangsaan yang ketiga di Langkawi. Selepas saya memenangi piala emas di Langkawi, saya telah dipilih untuk menyertai Sukan C di 1995. Right? So, bagi saya, Langkawi adalah satu tempat yang bersejarah dalam taekwondo saya. Tahun 1993, dan saya memenangi piala emas dalam kejohanan taekwondo kebangsaan Malaysia. Right? Dan izinkan saya untuk ucapan ini dengan serangkap pantun Langkawi Permai Indah Berseri dalam berterbangan megah di angkasa. Taekwondo Malaysia terus berdiri mengharung nama di arena dunia. Dan pantun menutup penuh semangat, junjung kasih Tuanku disembah, naungan Tuanku penyuluh cahaya. Jiwa taekwondo terus membara, MKTA mara menuju jaya. Akhir kalam, marilah kita berikhtiar bersama untuk terus membawa nama taekwondo di Malaysia ke mercuam lebih gemilang di bawah panji-panji MKTA dengan disiplin, integriti dan semangat kekeluargaan. MKTA jiwa juara, disiplin terjaga, semangat membara. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Nur Azizan bin Zainal,
Dan yang berbahagia Grandmaster Dato' Dr. Arasul Pangabelu bagi menyempurnakan ini dan seterusnya merasmikan Legenda Fusion First Pokemon Malaysia Interclub 2025. Hadirin sekalian, saksikanlah gimik perasmian yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Nur Azizan bin Zainal. Yang Mulia Nur Azizan bin Zainal dan Yang Berbahagia Grandmaster Dato' Dr. Arasul Pangabelu atas kesediaan menyempurnakan gimik dan perasmian sebentar kali. Dijemput wakil dari Kedah Persatuan Muda Kuat Taekwondo dan Beringadah. Jemput Kelab Taekwondo Sibu Sarawak. SMK Ibrahim.
wakil dari Tengah Dynamic Revolution. Dijemput wakil dari Ibu Partai Taekwondo Academy. Dijemput wakil dari Indonesia Kedah. Dijemput wakil dari Royal PLC. Dijemput wakil dari Kelab Taekwondo SNKDJ. Wakil dari PBS Jakarta. Dijemput wakil dari Kelab Raisa Taekwondo. Dijemput wakil daripada Kelab Master Junior. Dijemput wakil daripada Kelab Staff Mission. Dijemput wakil daripada Kelab MRSM Balik Pulau. Terima kasih diucapkan kepada pendidik sebelum masuk untuk menerima certifikat sebagai tanda penghargaan.
Gubernur Azizan Rizana selaku penerus ucapan. Sekali ini untuk Encik Muhammad Firdaus Terasa. Terima kasih diucapkan kepada Yang Maha Bahagia dan Master Dato' Dr. Arasul Panagari atas kesediaan dan cinta kepada kita hormat. Dimohon Master Dato' Dr. Arasul Panagari untuk berkenan berdiri kembali rangkaian semata oleh Yang Amat Hormat Tentu Majlis dan Pintu Masuk. Untuk itu, majlis mendapat semua meminta perkenan Yang Amat Mulia dan Masyhur di Pintu Masuk untuk berkenan mengenalkan dengan baik semata kepada Yang Berbahagia dan Master Dato' Dr. Arasul Panagari. Terima kasih Yang Amat Hormat Tentu Masyhur atas kesediaan kita dulu menggunakan majlis perasaan dan penampilan jumlah acara hari ini. Hadirin secara langsung atau tidak langsung, sama ada orang kepada mereka. Diminta hadirin untuk berdiri. Waktu selesai dan akan berakhir. Bersama tetap rumah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Waktu solat zuhur bagi kawasan Langkawi adalah ataupun boleh dilihat masjid terdekat sini, masjid kuah, yang
buang kat lantai. Untuk pastikan dia dari kecil dan buang buang. Muhammad Syahrin dari Galaxy Taekwondo Club. Sila saja ke akademi dengan segera. Diminta kepada Muhammad Syahrin dari Galaxy Taekwondo Club. Muhammad Syahrin dari Galaxy Taekwondo Club. Sila pergi ke arena